duduk seorang. Dua lalu kena naik. Angin naik seorang. Kena makan peternak seorang. Di dulu ada pakai kue dari dulung. Tak boleh lepas pakai ni. Nah, abang put sisih lah, Wak. Nak mau lagak lah. Cak mai lang ayi lagak cak pengen nama aku dak mamaan rumah lah Cik lu. Dak mamaan rumah nanti dah mak lu. Tuk melai kopi siang kot. Lah diam ya dah aku. Coba deh kat setel lu. Coba kuliah deh. Coba deh kat setel lu. Doa nak do mamak dan di Perak. Ada pihak mali makan di kau sia. Saya pernah lang cak iyo ni. Nak do mamak ni nah. Aku dah pacu dah mah. Lain nak do dia dah. Jatah dia dah mah ni. Nampak laki dan dia mah kolah panas. Tinggi hari tak boleh litak parut lu makan. Sialan mongkok-ongkok sengari. Sialan baju merah. Hai, kolah dama dan lan you pilih. Ya, nak sultan lah gah. Calik semuanya lah. Ani yang aku buat sebenarnya tu lari you nak. Ani yang sakit. Yo sultan ya. Oi lah dapat sekarang dah madan dia. Aku nak kasang kata dia. Cikgu nak ada nak kelaki dan untuk pembeli barang esok pagi dan pilih kinai. Awas ang kadu nang kemamang. Laki dia ngan dicikin. Manjalan kadu kau dia tambah-tambah dan gosok laki dia ceklong. Pilih dia ang kinai gua. Aku terima pembagian dia ang gua salai. Itu nyo Pak Rosaria. Saya langsung tenang kadun. Oh dah. Lai mah disikul dah tadi. Oh putar-putar mencari kelang parak ni nak sampai ke tepi bandar ni nak. Kau mah dia nak kau tekan duit. Oi. Apa dah maknya pilih di Sultan. Nah ada Sultan kemari jadi dia ni sikul di parak. Dia nampak dia nan cigin nyo betul ah. Sedang asyik munggih tu nampak dia nah. Tapi jale dah mau untuk pembeli barang habis suik. Ku nak do nyuntik sekolah kada dah. Ku mulai dari Pulau Bandar ke bawah ke Ilio Roza dah. Nak do dah nama stand sekolah dah. You tidak do Sultan ya. Udah ka jodeng ka Jostan. Ada tagan Sultan ti. Nanti je kak. Ku deh emang gimana Sultan ka dah kisah Sultan ka. Itu mah Sultan tidak ada yang kemari tadi beri. Lah cali inyo kan ni nah. Lepas ni ada cigin-cigin tadi tu ah. Iyo nyo pilih dah tu panjang dia ngong tu pilih panjang dia ngong tu ah. Ada ndak lah bos suaru mencalek nyo dah dan aniang seh. Nyang tu. Tu ngeresih. Iyo nyo itu nah. You capek lah dah calik lah nyo dah. Tak sangkut lelaki nah. Iyo Sultan tu kira mah. Iku nak dia dapat nak dengar. Hei. Aku pilih dia dah malai. Indak mak. Dah kalau jadi calik Sultan di laki ni. Tu anak awak ya tah anak awak ini mengampuang. Kau tak ada do Sultan dia dah. Ayo lai. Tiba dah mah. Oh lah jadi bercalik Sultan dai. Dah lapis dah sangat nu dah. Ndak lama lah pen sangat sesanggup dan aku pusing dan tegang ha. Sama dan tegang lah hari ini cigut Sultan ini. Lai dah nampak Sultan dah kan you nyo milih dah mawak dah. Iyo lah dan kaja tadi dia. You nyo kan? Lai nampak dah Sultan dah.
Jak lain nampak dan kajar dia mengajarnya dan terjerawak. Nah itu situ dah, itu tuh jatah anak Den, itu tuh jatah Roza itu. Mulai aja Pulau Bandaro sampai ke Ilia Bandaro tuh Roza punya. Sultan nak do senada, Edang nak do punya nada. Aku Edang nak ada dah. Mantunya nak do aku dapat Roza post-it dah. Dia tenang lah kalau sudah dia bikin satu nah. Edang tu kecil lah sikit dah. Tak sebentar kemarin. Ndak kerpu-kerpu sadok dah enggak dah. Bakabaan Edang tu anak dan juon. Ada nan asli anak dan tak ada ragu orang tiap lah. Ada Roza nak asli nak dah cep dah. Edang tu seorang. Igot ada kau. Sama ikut ha. Iyo aku gigil dah pas aku dah iyo je tadi mu empat dah mujur Roza ndak cerita. Mujur Roza le mandir pek dia nyo. Ada itu dia. Kual nak gonggok kah? Nasi. Nasi kuah kasih sembia ayam dah lu makan le tua. Ya gilah makan dia juga kau suruh. Lah mungkin ayam makan kasih tu dah dah ha. Ya gilah lampu barek tadi. Dak dompo barek dah. Dan mangka dan celik standai. Ya sabarlah kau di salah sian kau sedua. Pokok Roza dah dia mau pincik letak dah. Roza mau satu. Tentu pinyo nak peliang ketek tu pincik tu pancanya. Dah itu cerita dah. Udah nak lama si ku nak sebentar kah? Dia cerita mana kau suruh gerah-gerah dah madu uncik tu Ya udah nak salah. Ketika tulang puek mayak-ayak bini sekerajo. Anda nyak tepancan ni tepancan nak. Ya ketika ku ini mana nama orang kau. Den sendak lah selero dan senang. Engkau ndak di apa dah di Ratu Pusaka udah ndak pahan dan juga kada. Cak dia nanya lah benda ndak dong kada narok. Kenapa dong nak membiak pada sangkut mesti. Ya dah lah kau dapat dah pai ke rumah hati. Pai dan rumah tu pai lah hartu ada lain. Oh nak ada situ dah. Ada yang Roza dah pasal buang nyawa dah. Nak udah tu dah dapat stik dah. Iyo Ratu Pusaka ko jadi semua coba bayang aman nampaknya pai kon. Dah nak do nak berusaha dah. Roza nak awak cik dah. Anak berusia itu nak ada masalah pokok lah bini berusia itu. Wah, ndak abdul lah banyak tu edang tu sultan tu Roza. Ya tanah saya lah kau masak dan taruh kau dan lagi anak tu kau sedua. Dah bukti kicik dah. Roza mesti tahu dah. Tenang lah kok nomor 1 pinyo anak terakhir itu terakhir keluarnya. Tu lain ndak ada nanya dah sudah dah lain pakai dah lain. Jangan makan tu lah. Udah lah magi panek dah je tadi ngah. Biasanya kau suruh makan kondok-kondok ngajai sitan tu leno atau paruh angah dah ngah. Dah, agi makan ayam dah doa. Ada ke batanak ngada. Tentu dia dah nak kau jongkang lah ayam dah kin dia satu mak. Bini cincet sama sana. Oi, kanyo dengan dia. Oi, kanyo dengan dia. Apa? Mama. Mang. Pak Emah. Kadang main jo anak dia. Amang. Pak. Amang. Amak. Man, sama. Ela lama nak kemarin ah. Bapa jiwa na mama ni na. Kau tu seorang ni kanakannya. Dia lama lu lah. Lalah. Assalamualaikum. Salam. Tanya wajak ni. Ikut master ni. Ya, mari ka. Tapi awak lama nak sekolah ni. Yo kawan sama sekolah dulu. Tu master ni. Ya, mari. Oh. Kan mah. Ni perasaiban sejak mandi ndak adu je perasaiban ada ni mama tu. Oi. Alah. Kanang Den. Sama suak kecil-kecil kuat saya. Oh, Romai. Setengah. Ondi. Kemarin Den kiru ah.
Nak baru-baru bentuk sultan ni bertanya di rumah Sinan tadi sultan ah. Oh, iya. Dia sultan golek-golek. Kau untuk kapak sultan kah? Betul lah adik kawan. Itu nah. Buat tak kara kekul nak. Di mamak itu ah. Dia boleh turun kemari dan cancang dia nak. Kini jadi sultan mana ada memang kapak. Bajing bana yo kadang sajak mandi dia nak aduh. Bajing bana yo kadang banyak ikut dama yo pilih nya. Dan pilih seketik rakit nya. Nyulalah kau pasal nyulalah kan? Yo mamak sultan tu dia berbini dua nah sultan. Ada cerita. Kini ada cara ni sultan. Abang dan memang kapak sultan. Masuk ke dalam sultan nak ibu sultan ala berkeluarga sultan kah? Alah, Berapa orang sultan? anak 5 tu sultan memang kapak mamak. Kini ada jalan ni sultan.5. Bana cak kawan. Tapi cerita awak berdua ni sultan. Ya. Awak kan ni lama nak bersuruh. Ya. Kini dia mertua sultan itu. Ya. Mamak sultan ni kan ada bini dua. Yo di bini itu di sahabana maupun nama tu. Sandek bana. Itu anak yang pakak tu setengah tu seketik cari je nah yang dia tu. Oh, Pak Don nak seorang lain. Indak tu nak pakak tu ah. Oh, nak pakak tu. Nak bini kedua tu. Yo. Dan kayaknya bertanya Sinan tadi ni. Kau suruh tadi. Iyo asiang kecil ni. Asiang lah kecil nak malapuak dan tadi ni sultan. Yo pakak nah. Oh, pakak dia. Kawan dia anak-anaknya itu nya. Iyo pajak kecil kawannya sultan. Seketik ada singgung dia anak kecil tu mah. Yo sarang di mandi tu nah. Yo sahabana masuk mamak ni apa tu ya bini mamak tu. Ada juga lah tak khabar sebelum mamak sultan ni apa bagak. Yo bagak. Yo. Aku siap sultan kah? Ku adik bini bertemu mamak kan. Oh, Udah sudah. Iya. Adik dibuat dan. Dang. Iya. Dah lupa awak dang. Siasta? Romai ya kawan dia kecil dulu. Romai. Ini ketek-ketek bana lah nya. Ketek dan pai dulunya. Iya. Aku cekor badan nang dang. Apa dua anak dia nyung ah. Cok ni berang. Kalau apa anu lai sayang kan bini kedua apa anu ni pek kabar di sini ah. Yo sandek cik orang. Yo sandek nak bergarah, yo sandek dah. Semenjak mak dan nak dua pinyo berang-berang lai. Lihatlah badan yang kecil nan pakak dah. Lihat badan tu jauh isi mental bertambang. Nan cu tanuak tu. Yo. Aku kuruh. Baik. Sebenarnya aku nak puas sebenarnya lu ngah. Enggak tadi nak pakak dah nak manjun sekecek-kecek ah. Oh ikut rozak. Oh cekecek bini dah ikut rozak. Tu ah. Mungkin itu di nyom mengeluar enggak Nustan. Ikut di lain nama agak ngah. Ya tu, tapi nampak bana kawan. Kini berkecek kawan tadi je lah. Kawan lagi dan jalan. Oi, anak deh. Jangan anak deh. Kini adik gua kat dalam kau dengar. Kini cekut cerok. Tujuh sialah kalau kini sultan juru edang nak mengecek dah. Lah kalau nak tukang tongik dulu deh. Wah, kok. Biji dan kadu lah kelakirin sekali lagi ngah. Dan namang kenapa dan kelakirin tu? Mati yang tan dan kadu nak sekali lagi tan. Siapa lah fajar dah ha. Kadu yang kelakirin. Hanya gini bitu kan. Kau tanduk apa kawan namanya. Kan kawan lah magi awak jalan. Kau dapat 5-2 untuk kawan. Kuah. Iya cakap Ustaz. Kini mamak sultan kalau mulai kat gaya. Nasi dingin nyambuh dah mak sultan. Iya, dalam tua kena. Kini di bini muda dah dak lado nang kanyarok. Asa balen jatih kena gagok tu ah. Ya. Karena nyo nak do nak padusi dia. Ya. Karena sultan panakan nyo. Ya. Ambil lah semua Ustaz. Nak kalau dia ambil, tu dia dapat kurang sekali dah. Kau nak tu nyo gaduh taruh isi kau ngah. Kok masalah orang mambalai Ustaz nah. Lado nah. Mantap mana nah. Nang kecil tadi kalau tak faham Ustaz dua je dah dah. Lain lah dah. Dia lain. Orang mambalai lado nah. Ya. Lahman. Tak jual 10 awak bagi 3 Ustaz nah. Badang. Deh. Masuk mana dah? Bagi 3. Ustaz 3. Ya. Dang 3 dia nampak kerana dia nak menjual. Kau ampe Malu dah kena punya tanah tu dia tak punya ampe. Pada nak dapat Ustaz nampai salah. Biasalah. Daripada nak dapat daripada nak dapat. Nampai salah. Enggak. Daripada nak dapat biarlah. Lah. Sah. Bagi 3 dah. Lah. Langsung dia perturut mamak dah. Ada turut mak Ustaz. Tapi jangan cecek den. Indak nak sebut dah. Nyu bini nak bagak kalau mak Ustaz ni kuat dah nah. Tinggal lah tanya lagi ni. Tu mengkuat jual Tak lah. Nama aku suruh nak ibu ni kau nah. Lai mah di siku dah duduk. Cek santai dan mau cari lai. Kau dah mencari anak kau tadi. Dan mencari garan je tak ngah. Kamu rumah je dah mak beli. Dan itu dia dah mak punya. Dingin ah Azah. Oh makan
mah. Dah. Nyo lambu ya, Pak. Ba kok lambu inyo. Dia lambu indah, dia lapi. Mana bini-bini ang? Hah? Dah, lambu enak dah nak lagi nasi dah. Sama kita belanja boleh nasi. Dah seketik. Dan tadi baik ke bawah dah bisa juga nak. Anjus ya sudah jedang ngicek-ngicek dah pajak kadang kan semua kadang yang nawak dah dah. Itu mana tahu dia cari anak kau dia. Agak asyik kiciknya dah. Mak, Hah? mandi mak. Ini kemandi yang tadi lah ini. Jangan tak kalah nyolong. Biasanya maksudnya makan dah ada yo yo enak dah. Ikan lu keduru ah. Ya kasihan gaya dan tadanya. Buku anakku pula kasihan sini. Lah, kurmalai dingin. Rumah kurmalai. Kamu ngorok ibi dia mandi lah. Ya di seringan nyo. Oh iya mau bandang ya. Buku anak banget sebentar orang. Padang ni lah, padang ah. Oh iya, last duduk ah. Mak, Ah, isko mak mah. sembelang cari dah Ustaz. Apa Pak? Dah. Iya Pak. Dia balik rumah mak dia nak duduk mak rumah dia nak. Tu dia nak sambil pulang lalu kemari ku siko mak kedua. Dari mana sebaik dang nanti? Dari mana bisa dah? Pi parak dan Pak Gih tu ah. Oh, nana sempiang ayi tajam peronda kau. Iyo dah mesin pisang dia, yang kecil pisang roza parak tu. Nang ngecek sah? Amak sang roza le pi Pak Gih untuk dia na. Tu dia nambil bola hari. Bagian sehari. Anda kek i tajam tuang. Ikan dek tu lah. Ini bitu gua kemari dengan mak. Dan gua cuba dengan dia kalah gadang macam mak mu kan. Mak tu yang ngecek ketek anda lah. kalau mak gini kalah tu ah. Kini ya nanti menyelang air tajin dalam suak kon nan para tu yu nak nyual dan setiap mak. Sabi dan setiap kin den tahu bah bini mak tu yu bagak bana sampai ke bana. Merang mana? Iya. Dia sudah tahu bah perasaan mak ah. Tahu bang, Ustaz. Membawa kepada mak ah. Lu mak gadang gini otot siku tak otot mak ah. Ku tak ah. Nak botot saja bah. Kalau botot lah. Dah kuruh nak bang dang. Boleh Pak. Lihat ada Pak. Wah. Pisang pakai karu dan ambilnya, kena berang dan. Cik pisang nak ambilnya. Lalah dan nah. Dia belanja dah ya. Iyo. Tu kemari payah mana mak. Nanti nak kenakan nama seorang lo nya. Nak ku anak nan tua dia mak. Woi, tua tu jeng kicang siku seorang dah ang buru-buruan dan udah ceda ada yoyolan nyo. Mengada. Tujuan kicang ni dah. Ang dia nampak na tigo-tigo tadi siasan mama nyumbu-nyumbuang. Pandai lang meme ektuang je laki den. Udah ka balik ke rumah Sultan ka balik ke rumah den. Itu model mak nama ah. Ang kicen pada mama kuruh nak dideng kuruh mama deh. Padahal aja kecil mendai tahu nama dia menampuan mama mujung ah. Ledon dia ro ante iyo. Aja menjaga secolatan. Pak. Nanti Pak. Pada yang buah mak tu mandi. Jangan ada serengelan nak dan dalai. Kini ka pulang dah nak. Woi, berantai yang lu. Tukang tongek anak dia nak. Berantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapadul senak satunya di mana sudah berada? Tan, semua tan. Kami syuting lagi di Kapalo Banda. Sambung apa? Tambah daripada itu, aku gunung tiap penyilau-nyilau di sana an jauh, anak rakyat hendak hampiri, aja di video ko lah kami bisa menghibur di sana. Kau je pite kau menolong nak tertolong nan jauh mana nan di rantau nan di mana bagai. Kini Selimado lah kembali membuat video baru yang melokasi di Kapalo Banda. Tak jauh. Aku contohnya tak jauh. Tang kayu viral. Pada acara video minta lo komen kembali. pada video kini kita didatangi oleh mama kita Mak Sami. Wah, udah no. Dan kepada di sana dan jauh di sebarang lawit, di sebarang danau, di sebarang tai, di sebarang banda guys. Kami tidak bosan-bosannya minta tolong untuk masyarakat tolong di like guys. Wah, nanti share. Share. Kepada kita bersama Salimado. Akhirnya tahu.